Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tengah hari kawan-kawan. 12 Zul Kaedah 1446 Hijrah bersamaan dengan 10 bulan 5 2025. Ni anak lembu ni, anak ius ni duk halau kulu kili ni. Yang ada kaki tangan ekor panjang ni. Ibu dia ada dekat sini ni, ibu dia dekat sini ni. Ibu dia patah tanduk ni. Dia ada adik ni. Dia ada adik baru ni. Anak lembu yang patah tanduk ni tak jumpa, tak ada. Tak nampak. Tak nampak rupa. Dia macam yang ekor apa? Yang ada tanda love tu dengan atas putih atas punggung tu. Tepi peha ni. Ni, nampak ni? Ni. Yang ni. Ni. Yang ni, okey ni. Yang saya sedang tunjukkan sekarang ni. Tengah pandang pagi ni. Dia ada adik. Anak dia pun tak ada ni. Kebanyakan dia halau oleh kumpulan Yusri ni. Aku nak tanya sejak bila kau ada lembu Yusri? Yang mana-mana Abang Din apa benda. Sejak bila dia ada lembu kau kata lembu Yusri gitu? Sejak dia rompak aku, dia sambung aku dekat ni. Dekat Muazzam tu. RNA Muazzam Shah tu. Ke macam mana? Ke lori lembu tu? Lori tu dah jumpa dah. Dah jumpa dah dengan kes pembunuhan. Dekat Kota Baru, Kelantan. Satu lagi kes pembunuhan yang terbarunya dekat Kuala Terengganu. 2 kejadian. Takkan kawan-kawan yang tolong aku, yang bekerja bawa lembu kemari dekat Rompin tu kau bunuh juga? Apa masalah kau? Kau dah kenapa ni? Kau nak tunjuk hero dekat situ? Nanti kau sabar sikit. Kau sabar sikit. Macam mana kau hentam kepala aku, kau rampas motor RZ aku. Kau tunggu sikit. Sekali dengan kembara yang aku bawa anak bini aku dekat Rasau Perdana hari tu. Kau tunggu sikit. Kau tunggu sikit. Aku tak ngusik barang-barang kau tau. Ada satu pegawai polis apa benda dekat unit terapi je. Zamzuri, nama pegawai polis tu Zamzuri. Dia minta aku tanda tangan untuk nak bayar road tax kereta kembara. Kata aku nak buat apa, nak bayar, kereta tu hilang. Kereta tu kena curi, kena rompak. Pegawai polis tu nama Zamzuri tu, tolong take note benda ni. Tolong sampaikan kepada dia. Jumpa saya. Boleh pergi bayar RM1,000 untuk apa benda? Laporan perubatan pakar tu. Termasuk dekat Seberang Jaya sekali. Ni Zamzuri, kau sediakan RM3,000 duit. Dekat Seberang Jaya. Pulau Pinang. Dekat Sungai Buloh dengan Kuantan. Kuantan tu termasuklah dekat hospital ni.